kita orang nak keluar bersama Balik kampung. Afika. Nak pergi makan je. Lepas tu kita nak pergi beli barang kahwin Afika. Barang kahwin. Salah. Awal lagi. Macam ego lah. Tapi laju sikit bodoh tu hijau tu. Ni Beza tau, bukan Myvi. Myvi aku pun sempat juga weh. Dah ulang alik KL je sekarang. Okay, sekarang kita orang kat Bangsar dengan Afika. Seliput tak apa, padahal ni pakai suku jamban. Betul. Aku dah kata, kenapa dia ni weh? Aku dah tetak muka kau babi anak haram. Ni bos saya karat ni. Kita orang kat Bangsar. Ya, Afika lagi yang sikit selayang ni. Banyak ke barang kat dalam ni? Tak nak, tak ada. Kau nak beli mi goreng. Beli mi je. Esok kau masak apa weh? Mi kari. Ni, macam mana rasa dia? Nyakit hati, dia kata makan tak kat gambar. Makan sebelum Afika kahwin. Sini kedai dia. Sini. Bis. Nak kicap boleh? Boleh? Hello guys. Okay, nak bagi rating kat kedai makan ni tak sedap pun. Dia dalam 7/10. Babi tak sedap 7/10. Ya, okey lah. Babi kalau Nak tak sedap tu betul-betul. macam 4/10. Okey. Nak yang sejujur-jujurnya. Cerita dulu dia masakan apa bodoh hoi. Okey, dia masakkan ayam goreng kecil. Kalau orang gemuk macam kita ni, dia kena makan ayam besar-besar. Ni kecil Betul. macam ni Macam je. suntik tu kan. Lepas tu nak ada lemak daging lemak salai, ada siput sedut, ada Dia bukan macam tak sedap sangat, tapi kita dapat tahu yang lagi sedap. Ada yang lagi sedap. Mungkin ini masakan random kot. Kita orang kat NSK. NSK pula. Random kan. Pada bangsa je NSK. Sebabnya NSK ni je buka lewat malam. Ini dah pukul 10.30. Kita ada masa lagi 10 minit untuk mencari barang. Betul. Kita nak buat game. Dalam 1 minit boleh pilih semua barang. Kita akan buat game masak makan dekat rumah 1,000 ibu. 100 ibu. Macam inilah orang nak kahwin. Inilah kaki. You. You bitch. Drum tak baik. Kuning je, kuning dia tak potong kan? Aku rasa dia seorang pengosong masa dia masih hidup. Ada tu weh? Akik mahal weh, dia punya RM2. Tak. Jom. So kita orang dah balik. Okay. Kita dah cukup 10 minit. Kita lebih sikit sebab dah Afika cari Mi kuning tak jumpa. Kenapa dia nangis tu? RM75. Kira-kira ni kos-kos aku ni. Tudung Harga sebuah perkahwinan kan. Tudung RM10. Tadi aku beli kek batik. Kek batik tadi aku habis berapa tadi? RM60. RM60. Weh, dapat RM530. Harga sebuah peminangan. Tadi aku beli, hari tu aku beli barang-barang kat rumah, nak kemas rumah RM630.